tidak mengenal tempat. Ia boleh bermula daripada sekecil-kecil perkara. Sekarang, saksikanlah bagaimana benih rasuah mula ditanam di sekolah kami. Projek kau siap? Gempa tak? Belum, data aku hilang lah. Tinggal 2 hari je lagi nak hantar. Hari ni, projek kau mesti dah power kan? Alhamdulillah, dah siap. Tinggal projek sikit je lagi. Kenapa kau tahu projek kau macam mana? Projek aku dah settle. Tapi kali ni, aku tengok kau ni terlampau rajin lah. Nak dapat A, kau dah bisa bijak. Pasal bijak maksudnya buat sendiri keratun. Alah, dengarlah tawaran aku. Aku tengok kerja kau memang TikTok. Kau tolong siapkan data dalam usaha aku. Nak, ini sikit pun ada persahabatan. Boleh buat beli makanan kat kantin. Apa ni kau tu? Sikit kau. Alah, jangan tu mahal. Kau buat kerja aku sikit je. Agak lebih bayar rumpah. Aku sibuk lah, cepat ambil. Tidak keratun, aku takkan ambil. Ini namanya rasuah kecil. Kau cuba menyogok aku untuk aku buat pergi sekolah kau. Betul, kakak Ayu ni keratun, itu rasuah. Cicu lah kau ni. Ni bukan rasuah, ni untuk orang menolong. Semua orang buat. Asal kau nak jadi suci sangat ni? Ambil lah. Ada apa ni bising? Kan projek dah hantar. Betul, apa yang kamu cuba ulu pada Ayu ni tu? Tak ada apa-apa, cikgu ni cuma pinjam duit je. Maafkan saya cikgu, tetapi keratun cuba berikan saya RM1 untuk saya siapkan pergi sekolah dia. Saya tolak. Betul yang apa Ayu ni cakapkan? Perkara ini salah. Dengar sini keratun dan kamu semua. Rasuah bukan sekadar melibatkan jutaan ringgit. Rasuah bermula apabila kita menyalahgunakan wang ringgit dan kuasa untuk kepentingan pribadi. Di sekolah, ini bermaksud kamu cuba menipu kerja kamu. Ayu ni terima itu merosakkan integriti Ayu ni. Dan kalau keratun beri pula, itu merosakkan diri kau sendiri. Rasuah membunuh semangat juang dan kejujuran kita cikgu. Tepat sekali Ayu ni. Kamu adalah contoh wira anti rasuah sejati. Kamu berani menolak dan mempertahankan prinsip. Ratul, kamu akan didenda dan perlu siapkan projek kamu semula. Maka kamu akan ditolak kerana cubaan menipu. Ambil ini sebagai pengajaran. Kamu jangan mengulangi perkara ini lagi. Faham? Faham cikgu. Saya minta maaf cikgu. Saya minta maaf hari ni. Saya janji saya tak akan ambil jalan mudah lagi. Saya maafkan keratun, kita belajar bersama-sama. Jadilah wira anti rasuah mulai diri sendiri. Itulah dia, rasuah bermula daripada rintisan yang kecil. Tetapi ia adalah kemusnahan kepada impian dan keadilan. Kita semua ada peranan yang penting. Setiap tolakan terhadap sesuatu yang salah, setiap laporan yang berani, setiap prinsip yang kita pegang teguh menjadikan kita wira anti rasuah. Ingat pesanan ini. Jujur peribadi, kebenaran di hati. Sekian sahaja daripada kami. Katakan tidak kepada rasuah.